Okey, geng. Part 3. Part 3. Okey, malam. Ha? Oh, okey. Thank you. Okey, geng. Kita nak pergi apa? Halal Afandi. Restoran Halal Afandi. So jadi kita order Grab pakai Grab Malaysia pun boleh, tak ada masalah. Okey. So jadi kita tengah tunggulah. So pakai app Grab kita pun boleh pakai tau. Janji korang linkkan korang punya kad je. Okey geng, kita dah sampai, kita dah masuk dalam Grab. So kita akan menuju ke itulah Halal Afandi. Halal Afandi. Okay. So jadi pakai je app Grab daripada Malaysia pun tak ada masalah geng. Cuaca pada ni maghrib ni dah start nak hujan, dah mendung. Actually dah start renyah-renyah dah ni pun. Tapi inilah suasana dia pada malam ini. Semua okey tak kat belakang? Okey. Mantap. Suasana malam. Okey. Oh, Afandi Halal Food. Alright. Okay, thank you bos. Okay, Alright, yang kita dah sampai. Okay, Halal Food. Afandi Halal Food. Kita dah sampai restoran halal di Vietnam. Okay, thank you. Nama pun Afandi. Assalamualaikum. Okay, Halal Food Afandi. Nama nak sama geng. Nama nak sama. Kita Afandi juga. Tak ada Tak ada Okay. Dah duduk sini. Okay, bismillah. Ada sijil halal lagi geng. Halal certificate. Nampak tu. Okey geng, menu dia pun tulis bahasa Melayu geng. So korang jangan risau roti carai with curry, nasi lemak, menu breakfast. Okey, Lombok Island. Tengok sikit. Okey, ayam goreng Vietnam. Lepas tu ayam goreng kicap, nasi daging, nasi paprik daging. So nasi menu. So senanglah kat sini geng. Okey, Afandi Halal Food So harga pun okey, harga tak mahal tau. Kalau nampak 250k ni sebenarnya baru berapa ringgit je duit kita. So murah, serius murah. Thailand tom yum, nasi ni okey, very affordable. Lepas tu dia pun ada set untuk 6 ni 200k per pack, macam tu. Okay, murah lah, makanan dia murah, serius. Okay, nice. Kita nantikanlah. Macam aku dengan wife aku order ni lah. Apa pho? Nama pho. Dia PHO tapi pho kan. Yang beef noodle soup. Okay. Baru 60,000 je. 60,000 ni dalam 8,000 macam tu lah. Murah. Okey, geng, sedikit info kalau korang nak makan dekat kedai ni pastikan bawa cash. Sebab kedai ni dia pakai cash je, dia tak pakai kad. Kebetulan kita orang cash pun tak banyak gitu. Jadi baiklah ngam-ngam makan tapi terpaksa lah juga minum air suam air ais kosong ni. Sebab cash tak kalau kat Malaysia senang kita QR kan. Tapi kat sini tak boleh nak QR walaupun kedai sendiri. Walaupun kedai sendiri kan. So kita terpaksa pakai kita pakai yang ala kadar jelah. Okay. Cash dah pakai untuk transport, untuk bagi. Lepas tu adalah beli barang sikit. Ni pun kejap lagi kita nak pergi dekat bulu Bamboo Hall tu. Bamboo Legend ke Bamboo Hall apa benda tu kan. So kita ada macam orang rumah aku ada booking show kat situ. Jadi lepas tu kita nak ada ATM lah berdekatan tu, korang boleh withdraw duit lah. Okay, macam 1 juta dong sekitar 150 ke 160 ringgit. Lebih kurang cincai 100. Itu pun tak termasuk fee lah Macam korang keluar pakai kad dia akan ada fee apa semua kan.
Jadi kat sini secara teknikalnya ada untuk kedai-kedai yang standard macam Halal Benis, korang boleh pakai kredit card. Tapi untuk setengah kedai-kedai yang macam street jenis macam restoran macam ni, korang kena pakai cash. Okay. Itu sajalah. Tapi harga affordable. Mantap. Okey, inilah makanan. Oya ambil apa? Nasi goreng seafood. Nasi goreng seafood ni sama juga. Okey, lepas tu yang ni apa? Seafood masakan. Oh ya, Sorry. Pattaya nampak sama macam makan kat Malaysia. Ada. Dia orang mengikut resepi di Malaysia. Yang ni ni sup. Sup noodle. Sup noodle. Oh, ini siapa hantu bawang boleh makan. Macam apa pantangnya. Kacau sikit. Kacau sikit tengok. Nak sikit. Kau gaul sikit. Yang ni daging Dua-dua daging. Dua-dua saya ambil daging. Daging. Ini je punya. Dia punya mie macam apa? Sini cili dia pakai cili ni. Oh, dia ni cili pakai cili ni tau. Cili ni. Okey. Mantap. Budak-budak share je sebab dia orang dah makan dah tadi. Kita orang saja top up je ni. Okey ni. Jom kita makan geng, makan sedap geng. Mantap. Aku jarang nak makan je ni macam mi sup ke apa. Tapi bila kat tempat orang kita makan makanan dia. Tapi ni sedap lah. Walaupun dia kena bawa bawang selambak ni, ada toge apa semua, tapi toge ni manis. Macam baby toge. Sebab kata rumah aku baby toge. Ni baby toge. Yalah, wafi kan besar. Baby kan kecil. Itu makanan dia jenis masak manis-manis tau. Jenis kalau sup macam ni, dia masak manis-manis je. Dia tak terlalu manis tapi dia manis. Macam tu. Oh geng, aku lupa lah geng. Dia nak makan mie ni, dia kena makan dengan cili ni. Kau gigit sekali dengan dia, baru padu. Campur sekali pun okey. Kalau kau nak betul-betul pedas, kalau kau jenis makan satu-satu pun okey tak. Baru dia matching lah. Dia blend dengan pedas tu. Yang ni macam kalau kau jenis yang tak makan pedas, budak-budak makan makan direct kan dia. Tapi kalau orang tua kan cerita kan, makan sekali dengan ni baru rasa dia timbul. Okey, tadi 375. Okey, kita dah bayar. Tapi kat sini korang kena makan. Okey, kena pakai cash tau. Jangan bayar pakai ni, memang susah lah. Kat sini kena cash. Sebab dia memang kedai biasa je. Dia tak ada sistem macam kedai dekat area-area Grand World tu banyak boleh pakai credit card. Okey. Tapi korang datang guys, support kat sini. Makan dia pun sedap-sedap budak-budak sampai habis makan semua. Okey. Orang kata kalau korang dah travel kat sini, dah berhari-hari kat sini, kalau macam rindu masakan Malaysia ke apa benda, korang datang kat sini. Sebab dia orang punya masakan memang rasa kata tak ada beza. Tak ada beza sangat dia punya rasa masakan dia tu. Okey, especially macam traditional punya makanan ni, aku memang recommend korang ataupun local food kat sini korang try lah rasa. Okey, kita dah nak pergi ke Bamboo Legend. So dekat Grand World balik. So kita booking lah. Ni pakai Grab biasa je, dia akan charge ikut rate lokal lah. Ni dia punya. Kita tengah tunggu driver sampai.